are Sanggalaya Production. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zati Sarah dan selamat datang ke rancangan Pit Stop. Bukan sekadar rancangan tetapi sebuah perjalanan. Baiklah, sebelum kita nak pergi lebih jauh, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua para penonton yang sudi menonton rancangan ini. Baiklah, untuk pengetahuan para penonton, hari ini merupakan episod yang pertama yang disiarkan ataupun yang dilancarkan. Baiklah, mesti penonton-penonton semua macam apa orang kata tertanya-tanya kan, apa sebenarnya Pit Stop ni? Pit Stop adalah sebuah rancangan yang akan bawa kita mengembara ke 5 destinasi yang terpilih. 5 destinasi yang terpilih. Naik apa? Nah, hanya yang menaiki motor. Unik betul untuk rancangan ni. Naik motor je untuk pergi ke 5 destinasi yang terpilih. Dan yang paling menarik, setiap minggu kita ada rider-rider yang bertuah. Baiklah, untuk episod 1 ni kita ada rider Danish. Rider Danish akan membawa kita ke 5 tempat tarikan yang percuma hanya di Klang Valley. Biar betul percuma. 5 tempat apa orang kata tertarik dan percuma dekat Klang Valley. Unik kan? Eloklah tu, sesuai sangat untuk mereka yang student ataupun mereka yang macam nak pergi healing ke kan, ataupun macam orang kata bajet kering ataupun nak jimat-jimat ke. Elok sangat untuk korang tengok episod kali ini. Mesti korang tak sabar kan? Sebab Zati sendiri pun dah tak sabar sangat untuk tengok episod ni. Klang Valley kot. Klang Valley kan orang kata macam tempat-tempat yang biasa kita untuk menghabiskan duit kita kan. Tapi siapa sangka Klang Valley pun ada 5 tempat yang percuma. Baiklah, tanpa kita membuang masa, marilah kita tengok video VT ini dulu. 5 tempat yang menarik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Aku Dennis Syafiq, rider Pit Stop pada episod kali ini. Sekarang aku berada di Kuala Lumpur. Tapi mesti apa heran kan? Kenapa lorak aku Kedah and aku berada di KL? Alah, boleh je. Tapi sejujurnya ini adalah first time aku menjejakkan kaki di Kuala Lumpur dan aku baru je sampai Kuala Lumpur. Pagi ni mesti hampa tertanya-tanya, macam mana budak Kedah, budak yang menetap di kampung Kedah tiba-tiba sampai kat Kuala Lumpur. Macam ni sebenarnya. Dennis! Kat mana? Apa aku tak dengar tu abang ramai. Jealous tak? Kau kat mana tu? Cik je ni. Aku nak pergi kot. Mainlah datang KL. Datang sini dulu. Tapi aku tak ada duit. Tak apa. Kat KL ni pun ada banyak juga tempat free yang kau boleh datang. Tak payah duit pun tak apa. Free. Tembak duit minyak. Ya. Ya. Okey. Kalau macam tu, kita tempat Haris lah macam tu. Kau tidur tempat aku je. Boleh. Ramai di sini. Okey, nanti aku sampai. Betul banyak tempat free ni? Betul banyak. Mai datang. Alright. Datang. Okey. Jumpa KL lah. Alright. Okey. Bye. Macam itulah cerita dia. So, pada episod kali ni, hampa semua kena teman aku dalam pergi ke 5 tempat tarikan percuma di Kuala Lumpur ataupun di Klang Valley. Right? Kenapa percuma? Sebab bajet kurang. Motor ni pun bukan motor aku. Ni motor pakcik aku yang aku bawa main daripada Kedah. Kita main sak je. Kita tengok tempat-tempat, kita explore jakun sikit lah kan. Sebab ni first time. So, apa kata kita pergi ke lokasi yang pertama. So, tunggu apa lagi? Let's go! Wow, KLCC, Mat. Okey, geng. Aku dah sampai KLCC
Aku nak jumpa kawan aku. Lepas tu kita explore apa yang ada KLCC. Sebab apa tahu? Kalau hampa main KL ni, hampa tak singgah KLCC, jangan duk habaq kat orang lain kata hampa main KL ni. Geng, aku nak keluar duduk kampung. Kampung kau benda aku jangan keluar ni. Nampak bom masuk, bom besar-besar ni. Dia macam, orang kata apa, jakun sikit lah. Jakun sikit orang KL kata kan. Jom. Kawan kata dia tunggu kat sini. So kita follow ya, tingkat 3. Woi. Weh. Weh, Arif. Ini first time dah aku main KL. Kau tahu tak sini tempat apa? Ini galeri Vitona ni lah yang aku main tu. Ni aku suruh kau datang ni. Aku nak tunjukkan kau. Ya. Okey geng. Inilah kawan aku. Kenalkan Haris. Haris. Hari ni dia akan bawa aku jalan-jalan KL. Apa kata kita masuk? Cerita kat aku kat dalam. Okay, jom. Jom geng. Ya lah kita kat sini kan. Aku nak bagi kau challenge boleh tak? Challenge? Aku main santai. Challenge apa ni? Kita bagi challenge dia colour code. Colour code challenge? Apa benda tu? Simple je colour code ni. Kita cari gambar yang ada colour yang dipilih tu. Kita step lah. Macam boleh? Okay, so kita nak tentukan pemenang. Aku tahu macam mana. Macam mana kita bagi saran kita ni tanya siapa-siapa, stranger ke, pelancong ke apa, gambar siapa boleh lawa. Betul? Boleh? Boleh Aku bagi kau colour kau. Aku bagi kau merah. Merah. Aku bagi kau hijau. Hijau. Yalah. Dia bagi kita challenge. Orang Kedah pantang dia sabarlah bos. Tapi tak apa. Kita buat challenge dia bagi tu. Dia bagi tu. So, tengok siapa yang menang. Kakak, maaf ganggu. Tapi boleh tak akak pilih gambar siapa yang lagi lawa? Okey, ini yang saya. Ini yang saya punya. Antara saya dengan dia, siapa lagi lawa? Okey, terima kasih akak. Terima kasih. Saya Okey, so Haris kalah sebab gambar aku lagi lawa. So, hang kena rancang aku ayam. murah. Tapi kami pun dah explore dah galeri ni. Kita nak pergi ke next location. Tapi, jom kita pah Haris dulu. Alright ya geng. Haris pun dah menajak aku ayak dah. Aku dapat dia sebab aku menang challenge tadi. So, dia pun nak bawa aku berjalan-jalan hari ni. So, kita nak pergi mana ni? Kejap lagi kita nak bawa dia pergi jalan-jalan. Kita tengok mana kita nak pergi depan ni. Alright, jom. Aku nampak laki kau tu tadi dengan perempuan lain. Dia takkan buat macam tu lah kat aku. Ni dia kan? Sekejap. Kau punya shop. Mana beg aku? Beg aku mana? Balik kecil-kecil. Buka sekarang. Kau buka bagi habis sekarang. Kau tu siapa? Aku ni bini dia. Bini dia? Tak, masalahnya dia tak cakap benda air. Dia dah kahwin. Kantoi ya pula. Tu masalah kau apa? You tak tahu you dah kahwin. Sabar. You nak jegai. Kau suruh bini. Aku bini dia. Kenapa kena bini? Kenapa dia datang kedai? Kenapa? Apa special sangat kau? Dia nak bercerai dengan you. Kenapa pula? Terus mau 3 tahun kahwin tau. 3 tahun? Tapi 3 tahun tak ada anak. Buat you manjol. Itu semua Kau nak sangat dengan perempuan ni? Tak, kau nak sangat dengan perempuan ni. Ambil dia. akan dia belum tentu ada
tekan ku. Kini sambil bersenang tulis lagu. Pokok pangkalan. Rimak assignment ni. Di kedai pun. Aduh. Weh, asal ni? Aku lupa isi minyak. Aduh, asal aku tak isi minyak tu? Aku excited sangat nak main KL sampai lupa isi minyak. Aduh, lepas tu macam mana ni sekarang? Macam mana ah? Ni tempat apa weh lawa? Oh ni? Ha? Ni Museum Bank Negara tu. Museum Bank Negara? Museum Bank Negara. Free tak? Kau kena bayar? Ni free je. Oh, kita pergi sini dulu lah. Aduh. Jom. Kau pergi dulu lah. Aku pergi isi minyak ni dulu lah. Alah, asal lah. Jom habis sekali. Tak boleh. Kita banyak lagi tempat nak pergi ni. Kau pergi dulu. Nanti aku dah siap, aku call kau. Aku pergi seorang lah ni. Kau pergi seorang tu. Ni. Siap bagi aku tau. Nanti aku beritahu lah. Okay guys, sekarang aku dekat betul-betul depan pintu masuk Museum Balai Seni Bank Negara. Masuk nanti, kita nak tengok lah ada apa kat sini. Sebab Arif kata ni free. So alang-alang lah motor pun rosak dekat sini. Kita masuk lah. Tapi sebelum tu, kita masuk. Kita daftar apa semua dulu. Lepas tu kita explore. Let's go! Ada lagi dalam 1,900. Cukup lah untuk sebulan nak hidup. Macam bosan lah main seorang-seorang. Apa kata kita cari siapa-siapa stranger yang berseorangan, kita ajak dia explore dengan kita sekali nak tak? Kalau orang Kedah ni tak malu. So, kita cari siapa-siapa. Okay, ni macam seorang. Kita tanya. Kak, seorang ke? Seorang je. Oh, memang datang seorang-seorang lah? Nak tak kalau teman saya sekali kita explore tempat ni? Dah biasa main sini kau? Tak, ini baru first time. Oh, ni first time? Explore Museum Bank Negara ni. Oh, so betul? Sama-sama. Nak tak? Betul? So, lagi pun akak first time nak main ni kan? Ya. Okay, nama akak apa? Ain. Ain. Panggil akak okey ke kena panggil Ain? Ain je lah. Ain je okay. Nama aku Danish. Alright. Jom kita explore ada apa kat sini. Satu sen. Ya, satu sen. $1. Satu sen, geng. Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia dibuka pada tahun 2011 oleh Bank Negara Malaysia sebagai pusat pameran yang menampilkan sejarah ekonomi, kewangan dan perkembangan sistem mata wang di Malaysia. Okey, kita dah sampai tingkat yang paling atas sekali. Jom kita explore dekat baris ni. Tapi sebelum tu, jom sign dulu. Tingkat ni kena sign. Dah sign? Let's go. Museum ini diwujudkan untuk memberi pendedahan kepada orang ramai tentang bagaimana ekonomi negara berkembang, termasuk perubahan nilai duit, perdagangan dan peranan bank pusat dalam negara. Di dalam museum ini terdapat beberapa galeri utama yang mempamerkan koleksi menarik
seperti sejarah ekonomi Malaysia, perkembangan sistem perbankan serta galeri seni dan galeri kanak-kanak yang lebih interaktif. Setiap ruang direka supaya pengunjung boleh belajar sambil melihat dan mengalami sendiri. Info yang dipamerkan bukan sekadar membaca je. Fun fact tentang museum ni, dia mempunyai koleksi duit shilling dan wang kertas lama dari zaman dulu sampailah era moden sekarang ni. Selain tu, masuk adalah percuma tau geng untuk semua pengunjung dan reka bentuk pamerannya sangat moden serta sesuai untuk bergambar dan juga untuk lawatan santai-santai. Pada tahun berapakah band negara ditubuhkan? 261. Oh. Banyak tempat menarik kat sini tu. Hebat-hebat juga KL ni. Tak. Hello Aris. Siap dah? Kan tunggu aku kat luar, saya keluar. Tunggu start lah. Kawan aku dah sampai lah. Aku kena gerak dulu ni. Ya ke? Itu je lah kita hari ni. Thank you sebab teman aku. Ada rezeki kita jumpa lagi, okay? InsyaAllah. Elok-elok sorang-sorang. Have fun dekat KL. Okay. Hati-hati lah balik Kedah. Okay. Bye. Bye. Okay, Haris pun dah tunggu dekat luar. Jom pergi kat dia. Haris. Macam mana tadi? Okay tak? Best weh. Aku buat member baru. Laki ke perempuan? Perempuan lah tapi. Perempuan. Banyak sekaduk pula. Jom lah. Nak pergi mana ni? Ada lah, tapi kita pergi dulu. Okay. Gerak. Jom. The Midnight Show. Hari ni kita akan bercakap tentang fashion. Saya tak pandai sikit berfashion. Saya tolong jawabkanlah untuk Farhan. Mereka ni bukan calang-calang orang dia. Teka-teka. Kalau nak teka ni haiwan apa? Nyamuk pun boleh. Macam daging pun ada. Macam daging pun ada. Dia cakap bukan saya cakap. Ni dalam banyak-banyak pencuci mulut kat Malaysia ni kan? Macam Candy. Saya sangat suka. Di belakang saya ikut menari juga. Itu hari lain lah. Weh, berhenti! Astaghfirullahaladzim! Kejar! This is Tasha, my best friend, or should I say soulmate, since day one. You met someone on the internet. I'm not someone on the internet. Wait, you like someone that you just met based on internet? Should I send pictures? Go on. Send you. Like, how do you trust him? How do you know he is the one? Rondo. Calm down. You know and get some coffee. Coffee? Yeah, don't worry. I'll see you. You like him? Yes. Shock. What is this? No, honey, it's not like what you think it is. Bila pintu dah tertutup,
baru kita sedar penat yang kita sorokkan seharian. Tidak semua senyuman itu tanda bahagia. Tanya khabar kawan anda hari ini. Ayah bilang tidak. Dia belum kenal betul yang betul dan tidak. Cucu Datuk Merah. Sudah. Lupakan dia. Weh, 4 poin. Besar kan tempat ni. Tunggu kita masuk je lagi lawa weh. Alright geng, kita dah dapat tiket dah free tau. Kepada orang Malaysia tak payah bayar pun. Free je. Okay. So apa lagi? Kita dapat tiket kita. Jom kita jalan-jalan. Bangunan Sultan Abdul Samad ialah salah satu bangunan paling ikonik dekat Malaysia ni tau. Dan dia dibina pada tahun 1894 semasa zaman penjajahan British. Aku nak tanya kenapa kat sini pun jual kuih raya walaupun raya dah habis dah? Ni bukannya kuih raya je, ni kan kuih tradisional Malaysia. Ya, aku tengok jarang je ada orang jual. Kat Kedah je kot jarang. Semua dekat Kedah. Yang kena ingat pun duduk Kedah dulu. Ini kelawar yang boleh beli kat aku. Ni boring lah benda ni. So sekarang ni, aku nak bagi kau satu challenge lah. Kenapa? Kita buat stamp. Stamp? Lah senang mana? Mana? Jom. Oh ni lah stamp. Ni lah stamp. Datang apa ni? Untuk apa ni? Ini kalau kau nak bagi hadiah ke apa, kau boleh lah letak stamp yang ada design-design. Oh. So challenge ni tak ada orang ajak aku nak buat sendiri lah? Mesti ada orang ajar. Tak apa. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Okay. Senang je lah benda ni. Aku ni, sebab ini dia kata RM5 kan? Macam ni RM5 kan? Aku akan buat macam ni. Okay, kita tengok. Aku buat macam ni boleh ke tak? Okay. Kau biar betul ni Nish. Oh. Okay. Jadi geng. Ni nak bagi kita simple macam ni. Boleh lah, bagi yang susah sikit lah. Okay, bagi yang susah sikit. Ni kau bayar, jom. Kau bayar, jom. Bayar. Bangunan ni pun dia siap sepenuhnya pada tahun 1897 dan dulu digunakan sebagai pusat pentadbiran kerajaan British dekat Selangor. Menara jam dia setinggi lebih kurang 40 meter dan pernah jadi mercu tanda utama Kuala Lumpur tau. Bangunan Sultan Abdul Samad beberapa kali jalani kerja pemulihan dan renovasi untuk kekalkan struktur asal dia, termasuk kerja naik taraf pencahayaan dan konservasi fasad bangunan supaya nampak lebih cantik, terutamanya pada waktu malam.
Bangunan ni terletak depan Dataran Merdeka, tempat Malaysia umum kemerdekaan pada tahun 1957. Rekaan dia gabungkan gaya Moorish, Islamik dan kolonial Eropah sikit. Sebab tu kubah terbagar dan menara jam dia nampak unik sangat. Sampai sekarang, bangunan ni masih jadi lokasi popular untuk event besar macam sambutan Hari Kemerdekaan dan photoshoot pelancong. We're from Indonesia. Dari Batam, Indonesia. TikTok. Dari internet sih, terutama dari TikTok. TikTok. Video-video bagus, makanya sini. This is my friend recommendation from TikTok. So she said that this is a good place to take a photos. Yeah, foto aja. Foto-foto aja. Like there's so many places that we can like go around. Bangunannya sih cantik, bersih dan rapi. And take a photo because this is so nice. I mean like the building itself amazing. Cantik. Iya. Keren. Terima kasih. Awang tak tahu nak pergi mana, hang kata awang KL. Tak apa. Ni abang ni tepi ni, kita tanya abang ni. Bang. Abang orang KL ke? Orang KL. Okey, mantap. Saya nak tanya ni. Saya ni pelancong kat lah daripada Kedah kan. Saya tak pernah main KL. So abang semua suggest kat saya tempat-tempat yang menarik kat KL tapi tak kena bayar. Free Kat KL. Ni JMBB Mall. JMBB Mall. Hantar JMBB Mall. Dekat je situ. Saya stay JMBB Mall nanti akak win lah. Boleh. Alright dah. Thank you dah bang. Okey. Terima kasih. Right. JMBB Mall. JMBB Mall. Jom. Buat pula dah. Weh, sorry doh, aku kena gerak doh. Ambil mana? Nanti aku bagi tahu. Weh, dia caw macam tu ya. So aku kena teruskan perjalanan aku ni seorang-seorang lah. Tak apa, orang Kedah ni steady. So jom ikut aku. Hai semua. Sana sini suka. Kita berada di Rambau. Jom. Pak, apa yang kita order sekarang jam? Untuk breakfast pagi. Sorry. Musim ini akan datang. We're back everybody. Tak apa kau buat ya Miron. Tak cakap. Setiap kali kalau aku nak bincang assignment, tengok, dia hilang. Kalau kau pergi ni tu, kau pergi balik rumah. Kau tak payah nak belajar dengan orang lain. Aku jadi lelaki dulu, kau baru nak kawan dengan aku. I rasa macam sumpah tak salah langsung. Like, we're here on this show untuk berbuat kawan kan. Like, what's wrong?
MC aku mana? Aduh. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan Nom Nom Sis. Sekarang pun kita nak makan sarapan pagi. Nak bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Menyegarkan. Kat sini ada macam-macam jenis lauk. Makan je. Kalau tak nanti kita membazir. Dia punya pedas tu sedap. Saya jenis yang orang yang suka celup banyak-banyak. Oh lah rasa. Sos itu. Rasa. Jangan lupa. Nom sis. Nom sis. Okay geng, kita dah sampai dekat GMBB Mall. Yang tadi ada abang tu yang suggest kat kita kan. So bila dah sampai ni, saya pun nak tengok lah kan. Ada apa-apa kat sini ke, walaupun kesorangan. Hampalah akan teman aku hari ni. So, let's go. Geng, meriah juga tempat ni. Tapi aku tak tahu nak buat apa kat sini seorang-seorang. Oh, lupa nak abang. Tadi yang tengok panas terik kan, tiba-tiba hujan kan. KL rasa petang-petang memang akan selalu hujan tapi tak apa, tak halang untuk kita punya journey hari ni. Tapi kita nak tengok dulu apa yang kita boleh buat hari ni. Jom. Wih, ni apa geng, banyak-banyak flyers ni. Ni GMBB Stamp Rally. Tapi dia kata kat sini kita kena pergi tempat-tempat ni, lepas tu kena chop stamp. Wih, macam menarik. So apa kata kita pergi cari dulu tempat-tempat ni. Kalau kedai ni, tu kita pergi chop. Jom! Weh! Artery GM1018. Ni geng! Jom kita minta chop. Assalamualaikum bang. Kena review kan? Jangan jadi kekok bang. Saya ni pelancongnya. Oh, dapat ni. Saya ingat kena chop. Rupanya dapat ni. Ini orang tapi betul lah, memang kena chop lah. You kena pergi level 1, level 3, level 4 and so you have to complete 4 stages to dapatkan final look. Oh, untuk dapat final look macam ni ke? Alright. So ni first dapat daripada abang lah? Okay, thank you bang. Mantap. Go. Alright, let's go. Thank you. One, two, three. Tengok aku punya lengkap geng. Benda ni kita buat free je aktiviti ni tau. Siapa boleh je main GMBB ni, lepas tu main atas ni. Main datang ni pun best juga tau. Sebab video ni Mission Pit Stop. Open when done. So kena buka mission pit stop ni dulu lah. Apa dia ni tiba-tiba hantar mission kat kita ni, kita sonok-sonok. Wih, dapat duit weh. Mission RM50 challenge. Buat aktiviti yang menarik dalam GMBB Mall KL. Lah ingat aku nak bagi dekat aku RM50 ni. Rupanya ada challenge, aktiviti yang menarik. Okey, aku suka challenge ni. Jom kita tengok apa yang kita boleh buat dengan RM50. Apa yang boleh buat untuk RM50? Aktiviti menarik. Ni macam menarik. Lukis-lukis satu. DIY mini workshop, walk in to join. DIY stone 5 ke RM10. Aunty, ini RM5, ini RM10. Yang kecil ni RM5 betul? Aku tahu sebab yang kecil mesti RM5 kan.
Kita ambil yang RM5 lah. Alright geng. So, aku nak melukis batu yang RM5 yang kecil. Ini macam yang orang-orang sebelum ni dia orang lukis lah. Aunty ni letak kat tepi. Comel. Tapi aku tak tahu lah aku nak lukis apa. Tapi kita ambil yang kecil je lah kan, yang boleh letak kat poket. Okay geng, aku dah siap. Ini dia produk yang terakhir, Pit Stop. Alright, dah siap Pit Stop. Yang kat belakang ni motor. Tak apa, aku akan pelukis motor. Ni Pit Stop. Cantik. So, kita pun dah siap. Jom bayar. Inilah kedai dia. Kita ada lagi RM45. Kita nak tengok apa lagi yang kita boleh main kat sini. Jom kita jalan tengok apa lagi boleh spend duit. Ini apa weh? Oh, batik pensil. Macam nice. Oh, RM28 je. Tak apa, kita ada lagi baki RM45 kan. Kita habiskan duit kita kat sini. Mana yang menarik? Okay, aku rasa ini menarik. 3 kucing. Nantikan final product. Okay, aku akan habis dulu warna-warna main batik, lukis batik ni. Nanti aku akan tunjuk final result. Okay? Relax. Alright geng, habis dah. Nak tengok tak final product aku? Ini dia, cantik kan? Okay. Tapi aku dah penat ni. Baki pun ada lagi dalam 17. Dah lah. Apa kata kita pergi tempat santai-santai pula? Macam penat lah. Kan? Ni, open when done. Aku dah done kan? Alright, so kita tengok ada apa dalam ni. Next location. Kat mana pula next location ni? Wih, tapi ni macam santai ya. Apa nak tahu kat mana? Jom, ikut aku. So Zach, let's talk about Jenny. Jenny? My girlfriend? Yes. What can I say? She's my everything. She's my water when I'm stuck in the desert. She is like a shot of espresso. Gives me the energy I need for the entire day. Her eyes, her beautiful eyes, I could stare at them forever. Her smile puts my tainted soul at ease. I'm so sorry, Zach, but she's not real. Jenny's not real. What do you mean she's not real? I've seen her before. You have seen her before, right? No. She's real, right? I should laugh, but I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Kebaikan yang ditunjukkan di depan mata rupanya menjadi bualan hangat difitnah di belakang. Kadang-kadang aku ada kita panas. Teganya. Apabila rahsia mula dihidu, topeng kesucian mula dipersoalkan. Cantiknya. Tidaknya. Betul. Oi, perempuan. Oh, ni yang kerja kau rupanya. Punyalah aku ingat kau ni alim suci bagai. Adakah dia benar-benar bersalah atau sekadar mangsa keadaan? Kau tunggu nasib kau. Tunggu. Sepatutnya kan kita kena jaga boundary. Saksikan konflik penuh emosi dalam Kawanku Munafik mulai 19 Jun 9 malam setiap Isnin hingga Jumaat. Kenapa lama Lina ni pilih Nazrul? Dah lah handsome.
Wow, Molina lah. Lah, awak. Untuk saya? Sebenarnya saya dah lama suka awak. Okey. Awak sudi tak jadi girlfriend saya? Terus sorry, tapi saya rasa awak terlalu baik. Sorry sangat. Sorry. Nama saya Putri. Dalam hidup ni kan, kita kena terima apa yang Tuhan tetapkan. Betul tak? Betul-betul. Kita kembali lagi dalam rancangan Pit Stop. Bukan sekadar rancangan tetapi sebuah perjalanan. Best tak kita tengok rider Danish tadi bawa kita pusing-pusing Klang Valley. Sejujur-jujurnya, Zati pun terkejut. Klang Valley pun ada tempat-tempat yang percuma untuk kita pergi tengok. Okey, tadi apa yang Zati tengok tadi, saya nampak Zati bawa rider Danish ni pergi KLCC, Galeri Petronas. Boleh pula minyak motor dia habis depan Museum Bank Negara. Tak lupa juga Danish bawa kita pergi GMBB Mall. Tapi yang peliknya, siapa lelaki misteri yang bagi cabaran dekat Danish tu? Kalau kita nak merungkaikan misteri ni, korang kena stay untuk tengok episod kali ini. Baiklah, sebelum kita teruskan, kita masuk ke segmen yang seterusnya, iaitu Trivia Quiz. Kita akan sebelum kita nak masuk trivia quiz ni, jom kita menjemput dahulu para tetamu kita. Hai. Wah, seronok saya tengok dia happy sangat apa orang ni. Alamak, telah kelapa pula. Okey. Seperti yang kalian tahu, 4 orang ni adalah rider yang famous dekat Malaysia. Boleh tak kita nak perkenalkan diri dulu? Boleh. Boleh tak kita? Depan lalu. Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah Zuani. Saya dari Kelantan. Okey, Ain daripada Kelantan. Hai, saya Faye. Saya dari Sabah. Wow, Sabah. Ada Sabah juga. Okay. Hai, saya Gas. Saya daripada Temerloh, Pahang. Hai, nama saya Faris. Saya berasal daripada Kulai, Johor. Wow. 4 negeri yang berbeza, guys. Kelantan, Sabah, Pahang dan Johor. Mereka ni adalah rider-rider yang terbaik kat Malaysia. Okey, sebelum kita nak teruskan permainan trivia quiz ni, boleh tak I nak paskan helmet dulu dekat semua orang? Okey. Mesti korang tanya-tanya kan kenapa diorang kena pakai helmet ni? Sebab apa? Tak apa, pakai dulu helmet. Pakai dulu. Terus pakai. Okay. Sebab tujuan diorang datang sini adalah untuk kita, apa orang kata, main trivia quiz tu. Korang dah ready ke? Boleh, ready. Korang dah tengok ke video VT tadi? Dah. Okay, permainan dia berbunyi macam ni. Korang kena macam nak jawab quiz tu, saya akan bagi soalan. Nak jawab quiz, korang kena buka visor dulu. Saya tengok siapa yang buka visor dahulu akan jawab quiz tu. Okay. So korang tutup visor cepat. Tutup visor. Okay, dah ready ya? Ready. Ready dengan soalan yang pertama? Ready ke dengan soalan pertama? Okay. Diorang tak dengar dah bila pakai helmet. Okay, baiklah. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Di manakah lokasi pit stop 1 di mana rider dan kawannya melakukan cabaran kod warna? A. Galeri Petronas, B. Aquaria KLCC, C. Pusat Sains Negara dan D. Museum Telekom. 1, 2, 3. Saya nampak air dekat dahi. Assalamualaikum. Jawapan saya Galeri Petronas. Okay. Yakin sangat-sangat. Okay, kita buat drum roll sendiri sikit. Jawapannya betul. Galeri Petronas. Wah, bijak ya Allah. Tak apa, jangan risau. Kita ada soalan lagi. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Mengapakah rider terpaksa berhenti di Museum Bank Negara walaupun ia tiada dalam rancangan asal? A. Rider sakit perut. B. Minyak motor habis. C. Saja nak singgah ataupun D. Motor rosak. 1, 2, 3. Saya nampak Faris yang buka dahulu. Mana tak dia tutup buku pakai tangan? Visor. Okay, jawapan dia adalah minyak motor habis. Betul. Betul. Okay, kita tengok jawapan.
Jawapan dia betul. Wow, ada cheers lagi Okay, tak apa. Jangan sedih ke girl. Jangan sedih. Kita masuk soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga berbunyi dia macam ni. Tahun berapakah bangunan Sultan Abdul Samad dibina? A. 1957, B. 1894, C. 1897 dan D. 2026. 1, 2, 3. Saya nampak gas yang buka. Yes. Jawapan dia 1894. Oh, yakin? B, yakin. Jawapan dia betul. Mantap. 1894. Okey, tak apa. Sebab disebabkan Bobos dah mendahului kan. Kita bagi soalan bonus sikit lah macam hint gitu. Okey, ni soalan yang keempat yang sangat mudah lah bagi saya sebenarnya. Baiklah, soalan ni berbunyi macam ni Galeri Petronas dimiliki oleh syarikat minyak apa? A. Shell, B. Buraq Oil, C. BH Petrol dan D. Petronas. 1, 2, 3. Saya nampak Faye yang buka dulu. Jawapan dia D. Petronas. Oh, yakin? Yakin. Sebab apa saya yakin? Sebab dia cakap Petronas. Okey, kita tengok dulu jawapan. Betul. Wah, dia pada cheers juga ya guys. Okey, kita dah soalan yang terakhir. Soalan penentuan. Soalan penentuan Okey, dengar baik-baik. Berapakah baki wang yang disimpan oleh rider selepas tamat aktiviti di GMBB Mall? Okey, dengar jawapan dia dulu. A. 17, B. 18, C. 15 dan D. RM10. 1, 2, 3. Saya nampak Ain. Jawapan saya RM17. Yakin. Ya ke? Sangat 100%. Mari kita tengok dahulu jawapan dia betul atau salah. Jawapan dia betul. Tadi. Wow. Semangat ya diorang hari ni. Itulah dia trivia quiz kita tadi. Dan kita nak bagi tahu pemenang lah untuk trivia quiz ni sikit. Okay. Pemenang dia adalah, drum roll please. Mana drum roll? Team gagal. Dia ada cheers dia guys. Okay. Untuk pengetahuan para penonton dan juga para rider yang join kita hari ni, mereka yang menang dapat percutian ke Langkawi 3 hari 2 malam. Hanya ada di pit stop saja. Baiklah. Jangan ke mana-mana sebab kita tak habis lagi sebenarnya mengembara dengan Rider Dash ni. Awak rasa lepas ni Rider Dash nak bawa kita pergi mana? Banting. Okey, Kajang. Kajang? Bukan kot. Saya tak rasa kajang. Robot salai. Mana tu? Okey. Awak rasa dekat area Crown Valley mana lagi yang percuma? Pok Kelang. Ikut awak lah mana-mana yang awak suka. Jom kita rehat dahulu seketika dan kembali lagi dalam Pit Stop. Bukan sekadar rancangan tetapi sebuah perjalanan. Welcome back to Disubalik Sanggar Layar. On today's episode, kita orang buat prop untuk show Sanggar Layar. Apa rekod Tamai dah tak ada makeup? Tadi ada makeup. Walaupun kru Sanggar Layar kita ni semua baik, tapi ada je drama. Apa ingat orang baik ni tak ada drama ke? Kau kenapa? Cepat tak lambat sangat ni. Kita dah hukum apa dah ni? Cepat Ain. Ain, sumpah lambat. Ada pun kan baik je. Perempuan yang buat kerja lelaki semua tak mampus ke? Dah tak ada dah. Ini je Majon. Jangan lupa tengok episod hari ni, minggu ni untuk tahu apa yang jadi antara semua Sanggar Layar ni, okey?
Masak Sika. Kedua-dua suspek Berita Students. Mangku Presiden. Kesejahteraan. Melaporkan isu-isu semasa, namun teknologi, hiburan, sukan dan pelbagai lagi dalam satu paparan. Kerana malang tidak berbau. Kan Budi 95. Tambah lonceng mau 28%. Dapatkan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara yang diringkaskan khas untuk tontonan anda. Saksikan Berita Student setiap hari jam 6 petang hanya di Sanggalaya TV. Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat. Gak perlu banyak repot, tinggal sobek langsung sedot. Kemasan lebih praktis, gak repot nyimpennya, bisa di mana-mana. Kalahkan batuk. Kemasan lebih sat-sat. Gas lagi, gas lagi. Okay geng, aku dah sampai tempat yang mereka suruh aku main ni. Apa kata kita masuk, tengok ada apa. Let's go. Alright geng, inilah kebun-kebun bangsa yang mereka suruh aku main tu. Wih, ada ayam. Dekat kampung aku pun banyak ayam, so aku tak takut dengan ayam. Tapi ni ayam Belanda, bukan ayam kampung. Oh, lupa nak cakap. Kat sini ada disediakan tabung dana dekat pintu masuk. Duit sumbangan tu nantilah akan diguna balik untuk beli makanan haiwan-haiwan dekat situ. Itik. Mengingatkan aku dekat kampung aku. Ha? Geng, ini macam surat macam tadi tu. Buka apa dia pula dah. Ikut sini. Straight lah maksudnya kan. Okay, kita ikut sini. Let's go. Toilet guys. Open toilet. Wow, sangat nature ya. Ini nature punya tema. Alang-alang aku tengah berjalan terus mengikut clue yang diberi ni, aku nak cerita sikit lah pasal kebun-kebun bangsa ni. Tempat ni pun dah ditubuhkan dari tahun 2017 lagi atas usaha komuniti setempat. Bagi aku, tempat ni sangatlah underrated dan sesuai gila untuk sesiapa yang nak healing, lari kejap daripada kesibutan kota KL. Yalah, KL kan banyak bangunan-bangunan. Kat sini pun bukan setakat ada sayuran-sayuran hijau je, tapi penuh dengan pelbagai jenis pokok-pokok bunga dan tanaman yang memang menenangkan mata kita memandang. Korang boleh tengok landscape alam, bagi makan kambing, ayam, itik, memang tenang sangat kat sini. Tapi, tengah syok aku bercerita pasal kebun-kebun bangsa ni, clue misteri ni macam dah nak sampai ke hujung sebab aku jalan. Macam kena? Woi! To you, happy birthday to you, happy birthday to Dennis, happy birthday to you. Weh Pia, weh Magna, apa kata apa busy? Tadi aku tinggalkan kan. Apa saja je, aku sebenarnya set up benda ni. Oh, tapi hampa orang KL awak kek lagu ni. Tak apalah, kau seorang ni nak makan. Lilin pun tak ada. Tak apa. Okey. Kau wish satu. Astagfirullahaladzim. Okey. Wah, hang tinggal aku seorang-seorang sebab ni ke? Sebab ni lah aku plan dengan orang. Terima kasih tu. Tapi hang boleh belanja kek lagi besar kot? Tadi hari tu kan aku dah belanja kau. Depan ni lah, tapi kau kena naik sampai atas dulu. Naik sampai atas dulu baru kau bagi kek.
Tengok ketiak aku pun dah basuh lagu ni. Apa nak suruh aku naik? Tak apalah, ni last kau kat KL. Ada balik-balik kan? Suspend punya suspend, ini rupanya misteri tu. Segala kru dari tadi rupanya rancangan kawan-kawan aku untuk buat kejutan sempena hari lahir aku. Jujurnya, aku sendiri pun tak ingat hari ni hari lahir aku. Sebab terlampau excited nak jalan-jalan KL, misteri pun dah terungkai. Alright geng, terima kasih kerana menemani aku dalam perjalanan ke 5 tempat tarikan percuma di Klang Valley ataupun Kuala Lumpur. Sangat best hari ni sebab 5 tempat kita pergi. First kita pergi KLCC. Nombor 2 kita pergi Museum Bank Negara. Nombor 3 kita pergi bangunan Sultan Abdul Samad. Lepas tu kita pergi GMBB Mall. Lepas tu kita last kali sinilah kebun-kebun bangsa. Okey. Tapi yang sedihnya sampai sini sahajalah perjalanan kita. Terima kasih kerana setia menonton saya. Jangan lupa untuk tengok episod yang seterusnya. Okey, aku Daniel Syafiq, rider pada episod kali ini. Itu sahaja Pit Stop kali ini. Bye-bye. Itulah dia, terungkai sudah misteri kita pada hari ini lah. Rupanya semua tu kawan-kawan rider Danish je yang nak sambut birthday Danish. Seronok lah sambut birthday dengan kawan-kawan. Comel pula tu. Tapi kan, sebenarnya Zati nak cakap sikit. Zati sangat orang kata enjoy dengan perjalanan mereka pergi ke Klang Valley. Dah lah percuma pula tu kan. Antara tempat-tempat yang menjadi kegemaran Zati adalah di bangunan Sultan Abdul Samad. Sebab bangunan tu sangat cantik. Dan bila macam kita nak OOTD ke ataupun nak ambil gambar kat situ pun memang cantik sangat-sangat. Zati memang suka vibe-vibe gitu kan. Tapi yang paling orang kata menarik perhatian Zati adalah dekat Klang Valley ada kebun. Wow, ada kebun dekat Bangsa. Baiklah, dengan itu berakhirlah sudah lokasi terakhir tadi. Maka berakhirlah juga untuk episod yang pertama. Zati ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang menonton rancangan ini. Tapi jangan lupa ya, sebab kita ada episod yang seterusnya yang mungkin akan mengembara ke negeri-negeri yang lain. Kita akan berjumpa lagi dalam rancangan Pit Stop. Bukan sekadar rancangan tetapi sebuah perjalanan. Jangan lupa tengok. Bye!